Ramadan bulan keberkatan, Ramadan bulan kenikmatan. Kembali lagi bersama saya selaku moderator anda dalam rancangan khas Detik Hikmah Ramadan. Kini kita sudah pun berada dalam 10 malam terakhir Ramadan yang sering dikaitkan dengan perbuatan iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi dengan itu, marilah kita mendengar sedikit perkongsian daripada saudari Nurul Iman binti Muhammad Hakimi selaku Timbalan Pengerusi Badar Samti Sultan Hishamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Masa berlalu begitu pantas. Sedar tak sedar kita telah sampai di fasa terakhir bulan Ramadan. Tapi, tahukah kalian apa itu nilai dan kehebatan iktikaf di bulan Ramadan? InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi serba sedikit berkaitan dengan nilai iktikaf. Maksud iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada segi bahasa bermaksud menahan diri atau tetap di atas sesuatu. Iktikaf merupakan satu ibadah sunat muakkad iaitu sunat yang dituntut dalam Islam. Malah baginda Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan ibadah ini apabila tibanya 10 malam terakhir sehinggalah baginda wafat. Tapi mengapa ia begitu penting? Tujuan iktikaf adalah untuk kita memburu malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya insan-insan yang terpilih dan benar-benar bermujahadah saja akan merasai kemanisannya. Hakikatnya, nilai iktikaf adalah masa untuk kita putuskan sementara dengan hubungan luar untuk fokus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, semoga kita menjadi insan yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Jom sama-sama kita hidupkan 10 malam terakhir dengan iktikaf. Ayam berkokok di atas rumah, ila liqa wa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik Hikmah Ramadan. Sahnya, iktikaf bukan sekadar untuk Lailatul Qadar, tetapi ia merupakan pembuktian usaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sekian daripada saya, Nur Ali Syadamia, selaku moderator anda dalam Detik Hikmah Ramadan.